Hai, sekarang kita berada di Frame Skywalk Kepong. Sekarang tengah tunggu kita akan dilepaskan naik ke atas. Cik, adik macam awan tak, adik? Untuk naik ke atas ni, dia terhadkan by group. Satu group kena 6 orang. So walaupun kita datang ramai-ramai, kita kena bagikan kepada 6 orang. Frame ataupun kita lebih dikenali sebagai Photo Skywalk of Fame lah, yang mana anda nampak sekarang dari mula sampai habis panjang keseluruhan dia adalah 250 meter. Dalam 250 meter kita ada 9 menara, 8 jambatan lah. Anda akan bermula di sini, habis dekat sana. Macam mana dia orang senang turun kan? Ada dia orang start dari sini. Semua start dari sini. Jadi maknanya perjalanan kita adalah satu hala dalam satu pusingan. Okey? Cuma yang penting untuk menara kita bila semua ni ramai-ramai ni ya, pastikan hanya seorang saja. One person using a stair in one time. Maksudnya seorang gunakan tangga tersebut dalam satu masa lah. Bila dia dah sampai di atas tu, okey, baru orang belakang dia akan ikutlah. Kawan dia ke apa-apa lah. Ya? Okey? Dan bila Alexander sudah sampai ke atas jambatan, bila berjalan di atas jambatan, make sure you have a distance between each other around 1 meter each other. Jadi lebih kurang 1 meter. Orang depan, orang tengah, orang belakang. Okay. Untuk makluman semua ya, jambatan pertama, kedua dan ketiga hanya boleh 1,000 orang dalam satu masa. Pertama, empat dan 1,000. Okey, sekarang kita tengah tunggu giliran untuk naik tangga ni. Tangga ni adalah permulaan dia. Untuk naik tangga ni, satu tangga tu kena korang naik. So kita macam kena jaga penjarakan. Satu naik satu tangga. So sekarang kita tengah tunggu orang lain naik, and then sampai turn kita. Kita akan jalan kat sini. Dia ada lebih kurang 8 jambatan. Jambatan dekat atas jambatan tu kita tak boleh jalan rapat-rapat. Kita kena jaga penjarakan 1 meter daripada seorang ke orang lain.
Okey, kita baru saja selepas turun daripada jambatan ni. Pengalaman dia amat-amat mendebarkan. Tapi alhamdulillah kita boleh survive dan kita dapat turut merasakan satu pengalaman yang sangat best lah. Saya perkenalkan ni peserta-peserta yang lain. Apa perasaan korang? Okey. Kaki saya menggigil tapi saya seronok. Sekarang kita dalam perjalanan pulang. Let's go. Mana ada pulang? Jalan keliling taman. Jalan.